Baru ni Amy dapat seorang klien, dia kata dan dia rasa dia kena scam. Baru-baru ni Amy dapat seorang klien, dia minta kita buat saya makan, dan daripada result saya makan dia tu, Amy jumpa dia ada 3 ke 5 personal loan yang ada atas nama dia. So Amy pun cuba investigate dan kita tanya direct dekat klien. So daripada 3 ke 5 yang macam Amy bagi tahu ni, salah satu tu dia bagi tahu yang dia kena scam. So scam ni dia bermula daripada mana? Asalnya dia buat permohonan loan macam biasa, macam korang buat dekat luar juga, tapi dia dah tanda tangan untuk agreement. So selepas beberapa jam, dia terfikir untuk dia batalkan permohonan yang sebelum ni dah lulus. Dia terus call agent. Dia call agent untuk batalkan permohonan tu dan agent pun setuju. Tapi selang beberapa hari, duit tu terus masuk dalam akaun dia, menandakan loan yang sebelum ni dia nak batalkan masih lagi aktif. So dekat sini kita boleh nampak adanya unsur miscommunication antara agent dan klien. Jadi bila agreement dah sign, duit pun dah masuk, secara automatik loan ni tak boleh dibatalkan. So dekat situlah yang klien kita ni beritahu dia rasa dia di scam. So apa pendapat korang? Adakah klien ni betul-betul dia di scam ataupun tak? Cuba korang komen kat bawah.